Saya masih ingat lagi pergi Switzerland 10 hari, penyimpan emas beli emas macam biasa. Yang kelima, tiada target sale untuk kekalkan status dealer. Sebab saya pernah sembang dengan Cik Syara. Dia dulu pernah buat takaful lah. Dia cakap takaful ni tuan-tuan, dia ada KPI. Kalaulah tak capai, boleh kena terminate. So, public goal ni tuan-tuan, dealer tu, dia tak ada istilah rugi. Yang ada untung besar ataupun untung kecil je. Kalaulah tak ada sale bulan tu, kena bayar sewa kedai tak? Tak. So, kalau buat dapat, tak buat tak dapat, tak dapat sebab tak buat. Okey. Yang keenam, bisnes boleh diwarisi. Yang ni saya recommend baca buku Hadiah Persaraan buat Umi lah, daripada sahabat kami, Tuan Muda Abdul Rahman. Okey, sampai hari ni pun parents beliau mewarisi income lebih 4 angka sebulan. Hasil daripada kerja buat semasa dia hidup. Itu proven lah, yang tuan-puan kena baca lah. Yang ketujuh adalah bisnes tak melekat pada tubuh badan lah. Saya masih ingat lagi pergi Switzerland 10 hari, penyimpan emas beli emas macam biasa. Tak PM pun saya tengok, ruginya siapa tak buat benda ni. So kita tak perlu, tak melekat pada kita, dia tak simpan emas pun, dia tak perlu contact kita. Kita dah ada sekolah tuan-tuan, kita ada G100, kita ada 5G. Hantar je lah masuk, pergi KDE ke, seminar ke, Q&A ke. Itu je tugas kita.